Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan pertemuan kita dalam perutusan khas yang penuh makna ini. Perutusan khas pada hari ini bukan sekadar satu pengakhiran, tetapi sebagai satu refleksi tentang perjalanan, perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakar sepanjang menjalankan tanggungjawab sebagai Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor sesi 2024-2025. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Shahrin Sahib, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara, juga Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Syahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Penghargaan juga kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Ahmad Taufik Abdul Rahman yang menjalankan fungsi Rektor UiTM Cawangan Selangor, Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah, Timbalan Rektor bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan iCare yang menjalankan tugas-tugas Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Juga saya titipkan ucapan penghargaan kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Nur Azmi Mat Nur dan juga Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Badul Isa, mantan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, kepada Dr. Suraya Ika Tamrin, kepada Puan Intan dan juga warga bahagian Hal Ehwal Pelajar serta mahasiswa-mahasiswi UiTM Cawangan Selangor yang sentiasa memberikan kami sokongan dan dukungan yang padu sepanjang kami memegang tampuk kepimpinan pada sesi kali ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pada tanggal 14 November 2024, saat nama-nama kami diumumkan dan lafaz sumpah telah dilafazkan, disitulah bermulanya satu perjalanan, satu harapan, cabaran dan juga amanah yang cukup besar untuk digalas sebagai Majlis Perwakilan Pelajar. Dari detik itulah langkah kami mula disusun sedikit demi sedikit, tekad kami sentiasa disemat untuk berkhidmat dan mendengar suara mahasiswa. Dan kini, saya berdiri di sini bersama pimpinan Majlis Tertinggi MPP UiTM Cawangan Selangor membawakan kepada kalian semua perutusan khas bagi pembubaran Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor sesi 2024-2025. Hadirin yang dihormati sekalian, sepanjang tahun ini juga visi kami untuk memperkasa kepimpinan secara holistik dengan semangat kebersamaan telah menjadi panduan utama dalam setiap langkah yang diambil. Kami berusaha memastikan kebajikan dan suara mahasiswa sentiasa diberi keutamaan sambil membina budaya kepimpinan yang berkualiti, berfikiran kritis dan juga berdaya inovatif. Nilai kebersamaan telah dijadikan sebagai asas kepada kami semua untuk kami mencapai usaha dalam memartabatkan suara dan juga kebajikan mahasiswa. Segala pencapaian dan perubahan positif yang kita capai sepanjang tahun ini jelas membuktikan kepada semua semangat di sebalik slogan kami, unggul, cemerlang, sinergi menjadi satu lambang keunggulan dalam kepimpinan, kecemerlangan dalam tindakan dan sinergi dalam perjuangan demi kemajuan mahasiswa UiTM Cawangan Selangor. Pada tampuk kepimpinan kali ini, kami telah melaksanakan pelbagai inisiatif sebagai usaha dalam membantu mahasiswa UiTM Cawangan Selangor tanpa ada yang terkecuali. Dalam aspek kebajikan, kami sentiasa memastikan kesejahteraan mahasiswa menjadi sebagai keutamaan. Melalui penjenamaan MPP Care, kami telah melaksanakan beberapa inisiatif iaitu MPP Care Rise and Dine, iaitu sebanyak 17 kali pengagihan sarapan di semua kampus kita, di kampus Puncak Alam, kampus Puncak Perdana dan kampus Sungai Buloh secara berkala bagi membantu mahasiswa yang memerlukan ataupun yang tak sempat untuk mengambil sarapan pagi sebelum ke kelas. Selain daripada itu, inisiatif MPP Care Cahaya Kebajikan Mahasiswa Cakema juga telah dilaksanakan sebanyak 5 siri di mana pengagihan barangan asas ini telah diberikan kepada pelajar-pelajar seperti pelajar non-resident dan juga pelajar yang berada di kampus Kolej Kediaman melalui Dapur Hal Ehwal Pelajar, Dapur HP, dengan sokongan daripada rakan industri dan agensi kerajaan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDN dan juga Maidin.
Semasa pemukiman MPP UiTM Malaysia pada tahun ini, MPP UiTM Cawangan Selangor turut mengusulkan peluasan inisiatif yang telah dikenali sebagai MPP Care, Ride and Save, iaitu satu inisiatif diskaun bas tiket untuk dimanfaatkan kepada seluruh mahasiswa UiTM se-Malaysia, tidak kira apa-apa kampus. Cadangan ini telah diterima dan disambut baik, sebersedikit telah membantu mahasiswa mengurangkan kos pengangkutan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Selain daripada itu, melalui inisiatif MPP Care, beberapa program kebajikan lain juga telah dijalankan. Selain daripada itu, kita ada MPP Care Bersama Pulang, iaitu satu inisiatif untuk menyambut dan menghantar pelajar di KLIA ataupun ke KLIA ataupun ke mana-mana terminal bas, dan kita adakan juga MPP Care Squad Pantau Bas untuk memastikan jadual bas dipastikan mengikut keperluan dan kelancaran pelajar. Usaha ini mencerminkan keprihatinan MPP UiTM Cawangan Selangor dalam memastikan setiap kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa sentiasa dipelihara. Di sebalik usaha kebajikan ini, kami percaya bahawa kebajikan tanpa pembangunan adalah kesejahteraan yang tidak berakar. Maka MPP UiTM Cawangan Selangor juga memberikan tumpuan dan perhatian terhadap pembangunan sasiah dari sudut kepimpinan dan intelektual mahasiswa agar mereka terus tumbuh sebagai insan yang seimbang dan berdaya saing. Dalam aspek ini, kita juga telah mengusulkan penubuhan Dewan Eksekutif Mahasiswa DEM melalui Parlimen Mahasiswa UiTM Cawangan Selangor Penggal keempat sebagai langkah kehadapan dalam memperkukuh sistem pentadbiran mahasiswa yang lebih tersusun, telus dan lebih berdaya kepimpinan. Usul ini bukan sekadar gagasan struktur baharu tetapi melambangkan komitmen kami untuk memastikan suara mahasiswa terus diangkat melalui saluran yang berprinsip dan berwibawa. Selain daripada itu, turut ada juga pelaksanaan program di peringkat antarabangsa yang dikenali sebagai Kejohanan Debat Hak Asasi Manusia 2025 dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Johor yang melibatkan pesertanya daripada IPTA dan IPTS seluruh Malaysia dan juga negara luar seperti Indonesia untuk memfokuskan terhadap pengujian kemampuan mahasiswa untuk berfikir secara kritikal dan berhujah dengan fakta. Tidak ketinggalan juga, ART Vibes Festival 2025 menjadi simbol kesepaduan antara kreativiti, teknologi dan kemanusiaan. Bertunjangkan autentik, relevance dan talents, ART Vibes Festival ini dirangka bagi melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja kreatif tetapi juga relevan dan tulen dalam menzahirkan potensi diri kerana teknologi tanpa empati adalah kosong dan kecerdasan tanpa kemanusiaan hanyalah algoritma tanpa jiwa. Melalui slot bicara tokoh, sempena Minggu Destinasi Siswa bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, iaitu Datuk Menteri Besar Selangor, berkesempatan untuk hadir sebagai panel jemputan utama. Kehadiran beliau telah memberikan ruang dan peluang kepada mahasiswa untuk menimba inspirasi kepimpinan serta menyemai nilai tanggungjawab sosial sebagai generasi pewaris negara. Terima kasih Datuk Seri. Jika disentuh dari sudut penyampaian maklumat kepada mahasiswa, MPP UiTM Cawangan Selangor telah menambah baik dan memperkukuh saluran komunikasi sebagai medium penyampaian maklumat yang lebih strategik, pantas dan berkesan. Melalui platform rasmi kami iaitu di Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain aplikasi, keberkesanan komunikasi kini berada pada tahap yang memuaskan apabila kita dapati capaian purata melebihi 1 juta tontonan sebulan di Instagram. Peningkatan ini bukan untuk dibanggakan, ia menjadi bukti terhadap keupayaan MPP UiTM Cawangan Selangor dalam menyampaikan maklumat secara inklusif dan berimpak tinggi kepada semua warga UiTM Cawangan Selangor. Dalam masa yang sama, melalui sesi libat urus bersama bahagian infrastruktur daripada bahagian digital, pelbagai isu mahasiswa juga telah berjaya dibawa dan diselesaikan. Antaranya adalah akses kepada penggunaan aplikasi Mobi untuk pelajar-pelajar membuat tempahan rapid on demand dan juga special I.O. dan juga perkara lain seperti penambahbaikan sistem Wi-Fi dan peminjaman peralatan ICT serta urusan kad matriks pelajar. Hadirin sekalian, MPP UiTM Cawangan Selangor turut membina jaringan strategik dengan pelbagai pihak sama ada di peringkat dalaman ataupun luar.
Terdiri juga daripada agensi kerajaan, sektor industri maupun institusi pendidikan. Ini adalah untuk memperluaskan ruang keterlibatan dan potensi mahasiswa di peringkat yang lebih tinggi. Antara yang paling signifikan ialah libat urus bersama Setiausaha Akbar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah membuka peluang dan ruang untuk membawa delegasi mahasiswa UiTM Cawangan Selangor ke Parlimen Malaysia pada tahun ini. Peluang untuk terlibat secara aktif dengan pihak luar juga diberikan kepada mahasiswa UiTM Cawangan Selangor melalui program berprestij seperti Malaysian Student Leaders Summit, Intern Ministers Conversation dan pelbagai program lain. Keberhasilan program dan inisiatif kami ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya jaringan kerjasama yang utuh antara MPP dan juga pihak luar yang sentiasa memberikan sokongan dan kepercayaan dalam keupayaan kami, dalam kesungguhan kami dalam mengangkat potensi mahasiswa. Justru setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada semua pihak yang terdiri contohnya daripada pihak Suhakam, Dewan Bahasa Pustaka, PENET, Yayasan Perkasa Siswa, Yayasan Selangor, kementerian-kementerian dan pelbagai lagi atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Sesungguhnya kolaborasi ini bukan sekadar simbol sokongan tetapi manifestasi terhadap keyakinan bahawa perjuangan mahasiswa harus sentiasa didokong bersama antara universiti, industri dan masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, setiap permulaan pasti menemukan noktahnya dan setiap kepimpinan pasti akan memberi ruang kepada kesinambungan yang baru. Setelah setahun menggalas amanah dan menabur khidmat dan bakti dalam wadah perjuangan mahasiswa, tibalah kini saat untuk kami menutupkan tirai kepimpinan dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran. Hari ini, pada Jumaat yang mulia ini, 31 Oktober 2025, Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Malaysia bagi sesi kali ini iaitu sesi 2024-2025 akan dibubarkan secara rasmi selaras dengan peruntukan di bawah Akta 173 yang menetapkan pembubaran bagi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar di seluruh sistem UiTM. Sehubungan dengan pembubaran ini, Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor akan berperanan sebagai caretaker MPP UiTM Cawangan Selangor. Sepanjang tempoh peralihan ini, hinggalah terbentuknya Kabinet Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor pada sesi yang baru yang akan diuruskan pilihan raya kampusnya oleh Jawatankuasa Pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar JPJPP mengikut garis masa serta ketetapan yang ditetapkan oleh pihak universiti. Oleh itu, dengan kesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga UiTM Cawangan Selangor, terutamanya kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah memberi kepercayaan dalam mengundi kami, memilih kami dalam pilihan raya kampus Oktober yang lalu. Sokongan, kepercayaan dan mandat yang telah diberikan menjadi asas kepada kekuatan kami untuk menggalas amanah kepimpinan sepanjang sesi kali ini. Tidak dilupakan juga buat rakan-rakan Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar SMPP yang sentiasa menjadi tulang belakang yang mempunyai kekuatan seramai 14 orang ahli telah memainkan peranan yang sangat penting, telah memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kelancaran setiap urusan pentadbiran serta pelaksanaan program sepanjang tampuk kepimpinan ini. Kecekapan dan ketelitian tinggi yang ditunjukkan oleh mereka telah menjadi tunjang kepada keberkesanan dan keutuhan pentadbiran Majlis Perwakilan Pelajar. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih turut saya rakamkan buat barisan majlis tertinggi yang berada di sisi saya pada hari ini. Yang saya akan kenalkan pertama sekali Saudari Nurhidana Afikah selaku Naib Yang di-Pertua, Saudari Laila Balkis Wadahah selaku Setiausaha Agung dan juga Saudara Ainul Akmal selaku Bendahari Kehormat. Mereka lah tulang utama yang bukan sahaja mendukung amanah kepimpinan ini tetapi juga memastikan setiap perancangan, setiap inisiatif dasar yang telah ditetapkan oleh MPP sesi kali ini dilaksanakan dengan berkesan dan berpaksikan terhadap integriti. Sesungguhnya saya amat menghargai segala pengorbanan, keprihatinan yang tidak terhingga ini. Seterusnya, saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan juga kepada seluruh barisan majlis eksekutif tertinggi yang terdiri daripada beberapa ahli MPP yang saya akan sebutkan iaitu Saudari Al-Aufa Khairunisa, Saudara Muhammad Iman Hafi,
Saudara Ahmad Syakirin, Saudara Muhammad Alif Haikal, Saudari Nur Mujahidah Najwa, Saudari Nur Erni Suziani dan Saudara Muhammad Naim Najwa. Tidak dilupakan juga kepada barisan ESCO yang terdiri pada jabatan-jabatan saya sendiri, iaitu Saudara Muhammad Azim Fikri, Saudara Ahmad Zulhairi, Saudari Syah Amira Irdina, Saudara Muhammad Nur Haikal, Saudari Siti Nur Atikah, Saudara Muhammad Naim, Saudara Amir Zahid, Saudari Syazwana Akila, Saudara Muhammad Nazrul Shah, Saudara Muhammad Taufik, Saudari Liana Hafizah dan juga Saudari Adriana Zulaika. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua kerana sudi berdiri bersama menjalankan tanggungjawab sebagai Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor bagi sesi kali ini untuk terus melangkah dan berdiri teguh hingga ke akhirnya. Sebelum saya mengakhiri perutusan khas ini, saya Muhammad Iman Zulkifli selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor sesi 2024-2025 mewakili seluruh barisan kepimpinan MPP dengan penuh rendah diri memohon kemaafan atas sebarang kekhilafan, kekurangan maupun keterlanjuran yang mungkin berlaku sepanjang menggalaskan amanah kami. Semoga kepimpinan mahasiswa UiTM Cawangan Selangor, terutamanya kepada Majlis Perwakilan Pelajar, terus maju dan matang dalam memperjuangkan suara serta kebajikan mahasiswa di samping terus menjadi pemangkin kepada perubahan yang berteraskan ilmu, integriti dan amanah. Jalankanlah tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Jangan pernah lupa siapa pengundi, siapa pemegang taruh kita sebagai seorang MPP. Moga barisan kepimpinan yang bakal hadir akan terus menyambung legasi perjuangan ini dengan semangat kebersamaan agar sinar mahasiswa UiTM Cawangan Selangor terus menyala dengan jiwa yang unggul, cemerlang, sinergi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.